Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ini saya nak share kepada anda kereta yang baru sampai, model Mercedes-Benz GLE 53 AMG punya spek. Yang ni kali ni special color dia, warna seakan-akan warna Nado Grey FL5. Okey, yang ni GLE 53 double exhaust AMG pure punya, double exhaust tip kiri dan kanan. Okey, dua kiri dua kanan, dan exhaust dia color warna hitam macam Edition 1 punya A45S. Lepas tu ada AMG Night Package. Yang ni dia punya gloss warna black. Ini dia punya lampu. Yang ni new facelift tahun 2023. Tengok dia punya lampu belakang. Okey, yang ni new facelift untuk tahun 2023. Dia pakai headlamp dengan rear lamp dia yang berbeza lah. Okey, itu cara nak buka dia punya boot. Okey, bahagian dalam ni memang luas. Yang ni Lush punya SUV, saiz dia besar. Ada compact punya tu GLC 43, yang ni paling besar. Okey, atas ni ada cover boleh lipat. Okey, boleh lipat macam tu, dah masukkan barang. Okey, dia punya compartment, bahagian bonnet dia sangat luas, boleh masuk lebih kurang dalam 2 set golf. Sangat besar, dan dia ada suspension bahagian belakang ni. Boleh turun dan naikkan dia punya suspension. Ini bahagian dalam boot dia. Kita tengok bahagian dalam dia ada apa. Okay, semua ada. Toolkit ada, semua ada. So, kereta ni dia dah datang dengan dashcam original daripada Mercedes Japan. So, ini dia punya dashcam bahagian belakang dia. Atas ni dia ada power boot. Okay, ada power boot. Boleh tekan untuk tutup dia punya bonnet lah. Okay. Okay. GLE 53 tahun 2023 new facelift warna grey. Nampak color warna grey. Selain daripada warna grey, kita ada warna putih dan juga color warna hitam. Special warna grey, dia punya rim dia macam ni. Okay, saiz 21 dia punya rim, kaliper warna merah AMG. Rim dia macam UK spec punya. Okay, nampak dia punya rim dia color macam UK spec punya bintang. Okay, ni AMG kaliper brake. Tayar jenis Michelin, condition lebih kurang dalam 75% ke 80% dia punya bunga tayar. Nampak? Okey, ini bahagian enjin dalam dia AMG. So, ini bahagian enjin. Okey. Ini ruangan kompartmen enjin bay dia. Okey, ini bahagian atas. Kita tengok bahagian atas dia. Kereta ni baru sampai, new facelift. Kereta pun okay, condition tengok tak ada watermark pun. Okay, tak parking lama dekat port. So yang mana nak cari GLE 53, kita ada beberapa unit. Ini dia punya cover dia AMG. Okay, lepas tu sini ada carbon. Okay, ini dia punya depan AMG front grille. Lepas tu ada kemasan gloss. Ini dia punya lampu dia. Ini lampu untuk new facelift. Lampu dia dah baru, design baru. Okay, 2 LED dengan ada diamond dekat bahagian bawah ni. Okey, apa yang dia upgrade, lampu depan, lampu belakang dengan dia punya steering. Yang ni pun mirror housing dia pakai color warna hitam, nampak sporty. Window line dia pun dah color warna hitam, tak perlu untuk delete chrome. Bawah sini dah ada side step. Dah ada side step kiri kanan. Lepas tu ada Mercedes punya carpet lah. Okey, yang ni new facelift, dia steering dia baru, dia pakai half leather. Atas dan bawah ni Alcantara. AMG double cross spoke steering. Sini ada signature dia AMG. Lepas tu untuk model ni dia upgrade dari segi dia punya display dah. Okey, embat display ni model yang baru untuk tahun 2023. Lepas tu dia punya center console bahagian tengah dia. Center console dia tak berubah untuk model tahun 2023, sama dengan facelift yang sebelum ni lah. Yang ni ada sunroof, atas ni ada sunroof, boleh buka. Okey, dan ini dia AMG bucket seat half leather, 90% leather lah. Okey, so ni dia punya condition bahagian dalam dia guys. Okey, macam mana nak cari? Ini bahagian depan dia, dashboard ada ambient light. Lepas tu ada carbon sikit dekat bahagian door trim, dashboard trim. Lepas tu dengan door trim dia pun carbon juga. Okay, Burmester sound system premium punya. Yang ni complete package lah. Okay, ada sejuk, ada panas, ada semua sekali. Memory seat. So untuk kereta ni tahun 2023 new facelift.
warna grey, Japan spec. Ring pakai macam UK, dan ini bahagian dalam dia. Korang boleh tengok dia punya display. Yang ni dia punya mileage dia 16305 km sahaja, low mileage. Ada wireless charging dengan cup holder dekat bahagian situ dan sini. Nombor chassis dia, okey. Sini ada strike dan sebagainya lah. Okey, yang mana kata nak cari GLE 53, boleh contact Din, boleh datang ke showroom, boleh buat appointment guys, okey. Kereta memang lawa, dan ini bahagian dalam dia, okey. Bahagian dalam dia, steering, dashboard dan sebagainya lah, okey. Yang mana kata berminat, boleh tekan link dekat bawah. Jumpa anda di showroom GLE 53 tahun 2023 new facelift. Korang boleh tengok dia punya tepi kiri kanan, depan belakang guys, okey. Yang ni body type dia jenis coupe, sangat lawa, dan dia ada mirror housing, blind spot monitor. Lepas ni bahagian dalam dia AMG. Okey, yang mana nak cari GLE 53, boleh tekan link dekat bawah. Jumpa anda di showroom guys. Okey, Assalamualaikum, bye bye.